Aku pulang. You ni dah kenapa? Nampak bad mood je. Kita datang ni kan nak makan. Memang I bad mood. You tak nampak ke perut I ni makin hari makin besar? You tak nampak ke? Kan I dah cakap dekat you. I bagi duit dekat you. You pergi gugur je budak tu. Kan senang. Senang you cakap gugur. You tahu tak I ni mengandung 9 bulan. Penat-penat. You cakap macam tu je senang. You. Dah lah cukup. Enough. You. Enough. You. Nak cerita ni, anak aku si Fitri sejak jadi CEO Kombu. Apa Kombu tu? Gaji dia RM100,000. Oh, syukurlah aku kehadap ilahi. Kau tengok ni dia bawa beli RM35,000 ni. Besar. RM35,000. Dengar-dengar anak engkau dia sejebat tu jadi restoran, kerja restoran ni. Gaji RM1,500 macam tu lah dengar ya. Cukup ke Leha? Leha cukup ke Leha? Mak Iti punya anak sejebat tu. Nak belanja. Cukup ajalah, aku ni bersyukur. Betul Tak ya. macam anak kau RM100,000 kan? Ya, setiap bulan bagi RM10,000. Ya Allah, aku syukurlah Iti ya. Syukur betul. Alamak, si Petri ni call lagi. Kau nak bagi duit lagi. Aku angkat telefon pergilah dulu ya. Leha, kau bukan tak tahu. Kita bukan tak tahu. RM100,000 gaji anak dia bukan selalu balik kampung. Duit bukan buat masuk kubur pun. Ya.